Assalamualaikum semua. Selamat jumpa lagi dalam video saya kali ni. Okey, hari ni saya nak mulakan video untuk V100 ni. V100 ni kalau siapa boleh scroll balik video-video lama saya, last saya buat video tentang V100 ni tahun 2021. Tak salah saya tahun 2021 lah. Okey, kemudian bila motor ni dah siap, saya hantar ke Ipoh, bawa balik Ipoh. Cuma motor ni dapat digunakan sekejap lah oleh abah saya sebab abah saya tak sihat. Jadi sadai balik motor ni. Jadi 2025 bulan Januari saya bawa balik motor ni ke sini, ke Banting. Saya servis karburator dan ganti kabel throttle yang putus. Okey, motor ni pun hidup lah. Kemudian saya ambil kesan besoknya saya nak buka dia punya enjin daripada body. Saya nak touch up sikit lah body. Kemudian saya nak cat sikit enjin punya cover bahagian CVT tu lah. Boleh rujuk gambar ni. Sorry lah tak buat video masa ni sebab tak terfikir pun masa tu, sebab ingat nak buat sambil-sambil dia macam tu kan, sebab nak ajar anak saya yang kecil ni, dia minat dengan motor, so nak ajar-ajar dia sikit lah. Itu tujuan dia. Jadi di situlah bermulanya, maknanya setelah 2021 motor tu dah boleh jalan, bawa balik Ipoh, bapak saya guna kejap, sadai balik. 2025 setelah sadai berapa lama tu, 2025 bawa ke Banting, hidupkan, cuma dia ada semput-semput sikit. Terus saya buka enjin daripada body, cat, kemudian saya pasang. Dan saya baru nak terfikir next apa yang saya nak buat. Jadi nak bagi hidup dan bagi running balik V100 ni adalah satu benda yang mencabar, kerana saya kesuntukan masa. Saya pack lah orang cakap. Jadi boleh follow saya punya YT ni untuk tengok apakah proses yang seterusnya kepada V100 ni, yang family saya namakan Dewi.